Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amar Wafi bin Muhammad Fazrul, wartawan cilik media SK Malang. Hari ini diadakan kejohanan merentas desa peringkat sekolah. Ikuti tinjauan saya. Apakah harapan kamu? Saya harap saya menang. Harapan saya adalah untuk memenangi pertandingan pada pagi ini. Di Jepun, guru besar kita Puan Azra untuk melepaskan peserta kategori 5 lelaki. Okey, bersama kita akan lepaskan lelaki dan perempuan. Sedia berapa? 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Apakah perasaan kamu bila memenangi pertandingan ini? Saya sangat gembira. Saya sangat happy. Saya sangat bangga. Kamu dapat nombor berapa? 2. Nombor 1. Saya dapat nombor 6. Tahniah kepada semua pemenang dan semoga berjumpa lagi.